Hadis yang ke-19 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran dengan judul Min Ta'dhimil Qur'ani Mura'atu Adabil Jahri wal Israri bihi. Sebahagian daripada cara mengagungkan Al-Quran adalah menjaga adab, jihar, dan sir dengan bacaan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "I'taqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraati. Fakasyafas sutra. Beliau mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan jihad. Lalu beliau membuka tirai. Dan beliau bersabda, "Ala inna kullakum munajin rabbahu, wala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha, wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya masing-masing kalian munajat dengan Tuhannya. Maka janganlah sebahagian kalian mengganggu sebahagian yang lain. Dan janganlah sebahagian kalian meninggikan suaranya di atas sebahagian yang lain ketika membaca Al-Quran." Atau beliau berkata di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil